Hari ini cuti di Phnom Penh, Cambodia. Saya ada beberapa plan. First of all, saya akan bawa keluarga saya pergi makan dekat sebuah restoran halal Kemboja, nak gunting rambut dan shopping. Okey, ini adalah salah satu restoran dekat dengan rumah kami. Ini first time lah kami datang sekeluarga makan dekat sini. Sebenarnya saya tak suka sangat pergi makan dekat kedai yang betul-betul dekat dengan rumah, sebab saya rasa macam segan. Adalah restoran namanya Balloon. Saya rakam restoran ni sebab saya terima salah satu komen macam ni, anda baca sendiri. So hari ni saya bawa datanglah ke restoran orang Kemboja, tapi ini tak nampak tradisional sangat sebab kat sini dia jual makanan Korea, Malaysia, Kemboja, Western, macam tu, jadi tak nampak Kemboja sangat lah. Tapi insyaAllah next time saya akan rakam makanan tradisional Kemboja. Okay. Okey, ini adalah black pepper. Kita perah limau masuk dalam black pepper ni. Okey. Tak ada dah. Tunjukkan ni. So ni adalah lok la, okey. Lok la tu adalah makanan Kemboja juga. So kita ambil ni, kita letak atas daging ni, daging ayam ni, lepas kita makan. Jadi anak lelaki saya dia order noodle cheese bakar macam mana entah, anda lihat sendiri. Lepas tu isteri saya ada order noodles cheese tom yum kot. Saya pun tak ingat semua tu. Lepas tu saya order nasi goreng lok lak. Anak perempuan saya makan fries. So kami pun start makan sebab kadang-kadang saya nak bagi isteri saya rehat, so dia tak perlu masak satu masa macam tu untuk kami makan kat luar, spend masa. Dia ada macam playground kecil macam tu untuk budak-budak main. Tak kacau mak bapak. Anak saya seorang ni memang extrovert, jadi dia slumber je, dia enjoy. Masa kami dah tengah sembang, tengok anak saya seorang lagi, dia nak sampai atas, tengok kami daripada atas. Assalamualaikum. Hello, Masjid Bangkok. Okay. Di Phnom Penh, Kemboja ni, kalau saya pergi mana-mana, saya tak drive sendiri, saya tak bawa motor, saya selalu naik tok-tok je untuk keselamatan dan saya nak relax je. Dan anak saya pun nak ikut saya juga, dia saja nak beli barang. Dia tahu bila dia ikut saya mesti senang nak beli barang. So dia pun suka pergi shopping apa semua. So kami sedang naik tok-tok pergi ke pusat bandar Phnom Penh semata-mata nak nak settlekan urusan yang kedua yang saya dah mention pada awal video tadi. Okay, baru lepas hujan jadi cuaca mendung, jalan pun basah, tak ada habuk, sejuk je hati. So biasalah dekat Phnom Penh kalau baru lepas hujan ada air bertangkung macam tu sikit. So best lah nak tok-tok mendung macam ni. Tengok ni, jalan masih basah macam ni, memang saya suka sangat lah naik tok-tok waktu macam ni. Tengok, saya sanggup naik tok-tok jauh beberapa kilometer datang ke sini untuk cari kedai Bangladesh untuk gunting rambut untuk saya. Memang saya kalau gunting dengan orang lain macam agak susah sikit. Kebanyakan orang gunting rambut bagi saya tak kena dengan cita rasa saya. Tapi saya ni macam kena dengan orang Bangladesh yang gunting rambut kan. Dia orang gunting je mesti ikut cita rasa saya 90%. So saya pernah gunting kat sini sekali, next time saya datang lagi sekali untuk gunting kat sini. Dan anak saya pun dah tengah enjoy lihat ayah dia sedang gunting rambut kat depan tu. Okey, dah settle, alhamdulillah. Kan yang dia pakaikan untuk saya gunting rambut ni agak kelakar sikit. Lepas dia pun bawa hair dryer keringkan rambut saya. Sebenarnya saya lebih suka rambut basah sebenarnya. Okey, dah settle, alhamdulillah. Okey, lepas gunting rambut kami pergi ke supermarket pula nak cari barang sikit. Memang nak dekat maghrib, tapi insyaAllah kami akan siap shopping dalam masa setengah jam insyaAllah. Harap-harap sempatlah. Tengok view cantik kan. Memang dekat tengah-tengah bandar memang clean, bersih. Especially lepas hujan, memang favourite saya. Saya suka naik tok-tok. Okey, kami pun dah sampai Bayon Market.
Dah lihat ni tengok anak saya, dia sibuk pakai beg saya. Kan beg saya besar tu. Saya pun rakam sebab nampak comel daripada belakang. So bagi dia pakai ialah beg saya tu. Nampak macam Ninja Turtle macam tu. Cari apa bekas yang kita letak air sejuk tu, yang ais tu. Saya tak tahu panggil apa. Ada kat sini. Macam ni. Belon. Ada belon yang panjang tak yang dah suka buat? Ni. Barang birthday tengok ada lilin, ada apa. Nak warna. Lepas tu dah tengah cari barang yang letak air sejuk tu. Biasalah nampak barang lain tu kena beli jugalah. Baru teringat nak beli barang keperluan lah, beli zaitun lah. Lepas sebab kami suka makan zaitun, so belilah untuk diri sendiri dan beli untuk mak. Dan cari pula cheese, butter apa semua kat sini. Dan dekat Kemboja ni memang fokus on halal haram lah, sebab ialah negara non muslim lah. So ada yang halal, yang tak yang halal yang haram semua ada sekali. So kita kena betul-betul check label dia ada halal ataupun tak. Dan alhamdulillah ni adalah cheese yang ada lambang halal, so kami ambil lah yang tu. Cuba ambil yang besar ni. Ini yogurt buatan Kemboja. Dan ni tak ada halal lah. Sekejap. Tengok. Cuba tengok ada halal. Ada lah. Abang Akram suka green tea kan? Finally, alhamdulillah dah jumpa. Kita nak cari untuk orang dewasa tapi macam tak ada. Ni paling besar. Abang nak ambil. Okey, lepas shopping kami pun balik nak tok-tok. Tu dia tok-tok kami. So kami bersegera nak balik ke rumah sebab rancang nak salat kat rumah. So tak nak waste time besok sekolah. Jadi kami naklah tok-tok balik ke rumah. Dan memang view waktu malam seperti anda lihat di sini memang cantik. Lampu di mana-mana saja, lampu warna-warni, jalan bersih. Dan macam inilah. Kadang-kadang saya stres kan, malam-malam saya keluar, saya nak tok-tok Khmer tu, yang besar tu, bukan yang macam ni, yang besar. Dan lepas tu saya hirup udara yang segar, relaxkan badan, makan angin macam ni, naik tok-tok pusing-pusing bandar Phnom Penh. Alhamdulillah tak sempat telan Panadol, terus hilang sakit kepala. Kami masuk dekat kedai yang jual produk Malaysia sebab nak cari sos live. Okey, anak-anak saya suka makan sos live tapi tak ada yang sos cili, ada tomato je. Ya Allah. So kami lah beli nugget ke apa sikit-sikit untuk bawa balik rumah. Kami dah sampai rumah. Alhamdulillah basah hujan sikit-sikit sebab naik tok-tok kan. Kita tak basah. Sebab ada pakai jaket. Ya ke? Okey, kami pun belilah barang keperluan. Dah sampai ke rumah. Nak mandi sekejap. Tonton video ini seterusnya. Dah habis dah. Udah. Dia beli barang budak perempuan.